anak-anak yang di sekolah kafar ada pelajaran jawi dan khat, tak tahu nak asah pensel khat macam mana, senang je guna pengasah ni. Pengasah ni memang direka untuk asah pensel khat dengan cepat, jimat masa. Selamat untuk kanak-kanak. Tak perlu fikir pasal pisau, tak perlu fikir nak guna gunting. Tak perlu nak gosok kat mana-mana tempat yang merata-rata. Jadi kita boleh guna pengasah ni saja, kena tahu teknik saja. Okey, jadi jom saya tunjukkan sekejap. Okey, pengasah ni mesti letak dekat atas meja ataupun pada kedudukan yang rata macam ni lah. Kemudian untuk mechanical pencil, kita tolak sikit mata dia. Lebih kurang macam tu kan. Letak dekat sini. Letak kat sini tengah-tengah ni. Okey, itu pada kedudukan tegak. Tapi kita kena serongkan dia sikit. Condongkan dia. Kedudukan condong macam tu ya. Jangan condong sangat. Tak sesuai dah. Sikit je. Sikit je macam tu. Bila dah condong macam tu, baru kita boleh tarik. Tarik. Sekali dua kali pun dah okey dah. Pengasah ni akan nipiskan bahagian depan dan juga bahagian belakang dia. Kiri kanan dia. Okey, jadi pendekkan semula untuk menulis dan kita akan tulis. Okey. Okey, nampak? Kan senang jadi pensel khat. Pensel khat ni memang dia kena serong sikit mata dia. Jadi kena asah dengan pengasah ni. Jadi anda mana yang nak dapatkan pengasah ni, anda boleh terus tengok kat beg kuning. Dapatkan sekali dengan pensel pun okey. Nak pengasah saja pun okey. Nak lebih jimat, terus ambil combo 2 tu lebih jimat lagi. Boleh tengok dekat beg kuning.